Perdana Menteri pernah mengatakan bahawa menang hari ini, bukan 2 hari, bukan 2 minggu, esok turun harga. Alhamdulillah dah turun harga. Cuma 6 sen sahaja. 6 sen daripada RM2.05 kepada RM1.99. Kemudian sampai itu naik 61 sen. Beri kepada rakyat 6 sen, ambil balik 61 sen. Itulah kadangnya yang betul. Cuma persoalan saya betul, sampai bila rakyat akan menikmati RM1.90 per liter, 99 per liter, sampai bila? Yang kedua, adakah kerajaan bercadang untuk nak revise APM, Automated Pricing Mechanism, yang dikatakan telah tidak direvise lebih daripada 40 tahun. Dan yang ketiga, alat yang digunakan di stesen-stesen minyak dikatakan disewa ataupun dikena bayaran kepada stesen minyak sebanyak RM80 sebulan. Apa penyelesaian pihak kementerian? Terima kasih, Ketua. Yang berhormat Ulu Terengganu lupa bahawa harga sebelum ini pun harga subsidi. Ya. Bukan turun 6 sen. Ya, tapi harga itu RM2.05 tu pun harga subsidi sebelum ni, Yang Berhormat. Jadi silap sikit perkiraan Yang Berhormat tu, ya. Okey, jadi Yang Berhormat hati-hati sikitlah sebelum Yang Berhormat kira tu. Ya, jadi pada hari ini harga tanpa subsidi lah RM2.60 sebenarnya. Ya, dan harga sebelum kita buat penyiasaran ini ialah harga yang sudah pun ada subsidi. Berkenaan dengan APM, InsyaAllah sudah pun itu soalan yang tidak berkaitan, tapi insyaAllah ada usaha-usaha untuk berbincang berkenaan dengan perkara itu. Berkenaan dengan alat yang digunakan oleh stesen itu terserah kepada stesen, dan kita mungkin berbeza-beza mengikut setiap stesen. Terima kasih, Datuk Ketua.